Ini isu kewarganegaraan. Isu kewarganegaraan. Ingat dalam kepala set ini bukan pasal bola sepak lagi semata-mata. Ini isu kewarganegaraan. So kalau ke depan ini pun tiba-tiba dia acah-acah jadi hero sekalipun, ingat, jangan kompromi isu kewarganegaraan. Ingat tu guys. No kompromi. So game ni saya tak tahu lah, tapi senampak nak jadi hero lah. Sekarang ni semua orang duk bercakap kan. Jadi mungkin boleh jadilah. Kita anggap macam tu lah guys. Tiba-tiba FIFA tarik balik hukuman kan. 7 orang tu dah lepas lagi pada penggantungan. Jadi mestilah ada yang akan claim jadi hero. Mungkinlah yang tu akan claim jadi hero. Sebab dia gini guys. Sebab ni game, ini perancangan. Nampak sangat ketara. Boleh nampak ketara dia. Kau setuju tak? Kau setuju tak? Ini memang dirancang. Ini dirancang. Setuju tak? Mesti kau akan nampak. Jadi tak payah nak teruja lah. Anwar Ibrahim, dia buat macam tu juga dulu. Anwar pun buat macam gitu juga. Dia cuba rancang. Hari ni, rakyat maki dia berbakul-bakul. Dulu sampai dia upah, orang jerit sambut dia. Tiap kali habis solat Jumaat. Hari ni budak-budak je. Jadi siapa yang merancang ni pun, Anwar ke, RTO ke, siapalah. Ingat, Allah yang pegang hati manusia ni. Kau boleh plan apa kau nak plan. Tapi selagi mana Allah bagi orang macam aku bercakap, tim Walabot bercakap, engkau takkan ada sokongan. Engkau takkan ada sokongan. Setuju tak? Takkan ada. Sebab Allah yang pegang hati manusia ni. Engkau buatlah macam mana pun, macam Anwar buat. Tak ada. Hari ni aku dah bercakap. So yang lain dengar, sampaikan kepada yang lain. Jangan teruja seskema. Sebaliknya, fokus isu kewarganegaraan. Ini isu warga negara, no kompromi. Melayu ke, Cina ke, India ke, Sabah, Sarawak ke, no kompromi. Ini isu kewarganegaraan. Dapat? Cun okay. Tapi saya punya jangkaan lah dalam cerita FAM ni. Tiba-tiba nanti bila sampai cukup 10 hari, FIFA tarik balik. 7 orang tu ditarik balik penggantungan. Denda kepada FAM pun ditarik balik. So yang ruginya siapa? Yang ruginya rakyat Malaysia dengan rakyat Indonesia bergaduh. Sebab korang nak digaduh kan? Bergaduhlah korang, berperanglah mulut, tuduh-menuduh. Lepas tu kita kat Malaysia ni pula sama jugalah. Apa tuduh-menuduh lah. Atras Selangor, Atras ni bergaduh lah. Atras dengan Atras. Tetapi yang ketawa berdekah-dekah ni, tangan gaib. Tapi yang ruginya siapa? Yang ruginya siapa? Yang ruginya negara kita. Sebab apa? Negara, kewarganegaraan diperkotak-katikkan. Kedaulatan negara hilang macam tu je. Mungkin kau boleh suka-suka. FIFA dah tarik balik hukuman. Yeay. Mana jati diri kau ni? Kalau ada Melayu dalam ni, korang boleh kata boleh kompromi. Kau memang tak ada jati diri lah. Kau lah pengkhianat. Baik orang Kelantan ke, orang Terengganu, Kedah ke, Melaka, Johor, Negeri Sembilan ke, kita apatah lagi, kita ni orang Melayu. Kita ni Melayu tau. Tanah Melayu tau. Kau boleh kompromi, engkau lah pengkhianat. Pengkhianat.